Nama saya Suib bin Mustafa, seorang petani dari Sungai Leman, Sekincang, Selangor. Saya lahir pada tahun 69. Sebelum saya lahir tu, bapa saya dia dah teroka tanah dalam tahun 40-an. So kalau yang mana yang belum mengenali tempat Sekincang ni boleh katakan pengeluar padi yang utama lah berbanding Kedah. Sebelum ni kita panggil Kedah Jelapang Padi. So sekarang ni oleh kerana infrastruktur pengairan yang betul, sekarang ni mungkin Sekincang dah berubah ke penanaman padi yang utama lah. So start 40-an tu diorang dah tanam padi. Tapi dulu padi setahun sekali saja. So teknologi lama. Dulu kita buat tak ada skala yang besar lah. Untuk satu kampung tu seorang tu 3 ekar je. So 3 ekar tu untuk cukup, dia tak untuk jual. Tapi sekarang ni beza. Kita bukan untuk kegunaan sendiri, kita untuk sebagai sumber mata pencarian tanam padi. So tu kita kena berubah ke teknologi yang lebih baik lah. Macam tu. Saya selalu tengok dari media masa tentang Putra Science Park ni, dia ada banyak inovasi untuk mengawal serangga perosak dan untuk menambahkan hasil. So saya berminat bekerjasama pada tahun ini, musim pertama. So dari segi hasil, baru lepas kita tuai, nampak hasil meningkat berbanding sebelum kita menggunakan teknologi daripada UPM. Soil prop tu, so dia teknologi yang dia boleh kaji hasil galian di dalam tanah tu. Bila kita dah buat mapping tu, baru kita tahu apa yang diperlukan oleh pokok padi dalam masa proses pembesaran. Maksudnya bila kita letak baja, dia cepat serap. Maksud kita dah banner, dia punya foundation tu dah kukuh, akar dia tu kan. Pokok jadi lebih subur, batang lebih keras. Bila kita letak baja, dia mudah menyerap. So, lepas tu kita guna termolek. Dia sejenis racun daripada organik. So, saya rasa satu hari kita kena bergerak ke organik lah. So far boleh kontrol lah berbanding tahun lepas. So, tahun lepas kita serangan penyakit ulat batang, benih perang, so ulat gulung. So, saya rasa kurang lah. Maksud tu bila kita guna teknologi Mr. Molek tu. So, yang lagi satu produk daripada Carbotech. Dia keluarkan produk untuk mempercepatkan fotosintesis. Bila kita sembuh tu, nampaklah dia punya daun tu lebar, rendang. Bila pokok padi ni kalau dia rendang, setiap cabang tu dia keluarkan buah lah. Saya rasa Carbogro ni dia bermanfaat lah. Alhamdulillah, selepas kita guna ni, nampak peningkatan dalam 20 ke 30% dia meningkat. Bila kita hapus kali ni, kita dah dapat 10.56. So maksud saya rasa pencapaian tertinggi lah untuk ini.